Okay bang, yang ni cara dia abang kepit je kat baju. So in case kalau macam dah lari, abang tak boleh catch up, abang terpelanting, so benda ni terbuka, pak, dia auto stop. Mana tak bahaya lah. Tak bahaya, tak bahaya. Abang customer kita yang beli brand ni bang. Okey sangat ke yang saya beli ni bang? Ini McGregor pakai bang. Abang tahu McGregor UFC tu. Waktu HQ suruh hantar, saya macam, oh atlet ke? Rumah atlet ke? Jadi saya hantar tu, abang guna ke? Saya tak ada nampak macam McGregor. Saya ada soalan. Abang datang servis lah? Sebab kalau saya pakai banyak sangat nanti kan. Warranty kita bagi 3 tahun lah. So makna Last sebelum habis warranty tu, kita akan datang untuk check, untuk tukar lah. Selalunya atlet dia training kuat, kita kena tukar benda ni. Bang, abang datang tengok saya macam ni sekarang kan. 3 tahun lagi abang datang bang. Saya dengan McGregor tu bang kan. McGregor saya. Boleh jadi? Terima kasih banyak bang. Jumpa lagi 3 tahun. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. McGregor ada ke? Apa McGregor? McGregor kan dekat negara dia bang. Saya Rahman Chia. Oh, abang Rahman Chia. Abang ingat saya lagi tak? Tak ingat awak tak? Saya yang install treadmill McGregor kat abang tu. Saya tak pernah ada pula treadmill. Lah, kan abang kata abang nak kurus semua. Pasal? Lepas tu abang kata kat saya, nanti lepas ni abang dengan dia sama. Ingat tak? Oh awak. Ya. Oh ya. Bila awak buat macam ni baru saya macam. Abang kata ni McGregor ni abang. Ya. McGregor, sekejap. Macam ni saya buat itu. Ibu jari dengan anak jari ke? Boleh lah bang, abang buat macam ni. Saya rasa ada barang 3 tahun lepas saya beli. Jemput masuk. Ada ampayan je lah sini bang. Ampayan baju. Abang sidai baju bang, inilah treadmill dia bang. Ni treadmill ke? Ya Allah. Bila last pakai? Bila last beli? Abang beli 3 tahun lepas? Last pakai pun 3 tahun lepas. Hari yang saya on-kan untuk abang tu? Esok tu kita pakai sekali, lepas tu kita tak pakai dah. Kenapa abang buat macam tu bang? Sebenarnya bukan saya seorang. Ramai orang yang beli treadmill kat luar sana tu cita-citanya nak kurus. Last kali treadmill tu jadi ampayan bang. So saya kata kat bini saya, mahal lah ampayan ni. Tapi baru sangat ni bang, macam tak pakai langsung. Tak apalah, nak buat macam mana? Benda pun dah habis bayar, dah habis installment 3 tahun. Susah juga. Abang ada barang lain tak yang boleh buatkan saya macam McGregor ada? Ada barang lain selain pada treadmill. Mungkin treadmill tak berjaya, saya nak barang lain, kayuh ke apa. Basikal? Ada. Yang McGregor punya? Boleh. Boleh trade in tak ampayan ni jadi kat basikal tu? Tak boleh lah bang. Mana tahu satu hari nanti abang nak pakai. Dah 3 tahun masalahnya. Dah 3 tahun, dah dekat 1000 hari dah.